Sakit? Waktu tutup dia ada waktu ke? Tak ada. Oh, tak ada. Oh, okey. Waktu kerja tu kita minta naik lah. Oh, okey. Aku tenggelam dia kalau mandi pun aku mandi. Tapi tak tahulah, mungkin bawah sana agak kurang selamat sebab bawah sana tu ada banyak batu besar-besar. That the one of the best river yang kita orang pernah sampai. Merangkak dapatkan kaki dia. Adik, lambat sikit. Kau accident kau. Waktu tutup dia ada waktu ke? Tak ada. Oh, tak ada. Oh, okey. Tapi waktu kerja tu kita minta naik lah. Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube WRWJ bersama dengan kami berdua macam biasa, dan satu lagi muka baru. Nak kenal siapa lepas ni nanti kita akan berkenalan. Hari ini kita tak nak berteka-teki, kami berada di lokasi ini. Apapun untuk video dan perjalanan kami ke sana, kita layan intro dulu. Okey, hari ini kami berada di air terjun Teladas 7 yang terletak di dalam kawasan dan juga jajahan daerah Maran, Pahang, Darul Makmur. Bersama dengan aku hari ini, Ji macam biasalah. Dan untuk yang seorang lagi hari ini kita bersama dengan, tak nampak lah, kita ambil angle sini, pandang sini. Okey, kita bersama dengan Hafiz. Yang ni pun adalah muka baru di channel kami. InsyaAllah dia akan berada di beberapa buah vlog yang ini dan juga beberapa vlog yang akan datang. Pada korang dekat belah bawah sana ada disediakan tapak-tapak untuk sewaan, campsite lah, macam tapak-tapak perkemahan. Ada juga disediakan kemudahan seperti surau wanita, surau lelaki, tandas dekat tengah-tengah tu. Kawasan parking yang agak terhad bagi aku, so memang agak terhad. Kami pun terpaksa parking di luar kotak, tapi masih ada kawasan lah. Dan bayaran masuk ke kawasan ini sebanyak RM3 bagi sebuah kenderaan. Sekarang kita nak teruskan perjalanan ke tempat yang kami nak pergi lah. Okey.
Okey, hari ini sebenarnya kami datang dengan agak kurang maklumat yang ada pada kami. Kami dah pun bergerak daripada kawasan parking tadi. Kita naik sikit ke bahagian atas. Kita dah pun melepasi kawasan gazebo yang ada disediakan bersama dengan bahagian-bahagian untuk tapak perkhemahan berbayar. Cumanya, kami tak pasti sama ada trek yang kami sedang lalui sekarang ni membawa kami sejauh mana dan ke bahagian yang mana. Dan ada je grup yang beriadah waktu ni. Benda dah ada dekat depan mata. So kawasan air terjun ni memang ada bahagian air terjun dia sendiri. Sekarang kita akan menuju ke air terjun utama Teladas 7. So aku ada tanya dengan seorang budak tadi tu. Jadi dia kata bahagian ni pun ada air terjun. So bahagian ni pun agak dalam juga selepas daripada kayu yang korang nampak dekat dalam tu kan, tengah tu. So bahagian tengah ni dalam dia cakap. So ada satu lagi bahagian air terjun yang berada di atas. Kita nak cuba pergi. Kalau tak boleh pun mungkin kita akan tengoklah mana bahagian yang sesuai untuk kita nak lepak nanti. Kita akan stop dekat situ. Whoop. Okey, sekarang ni kita orang tengah melintas, memanjat batu-batu ni semua untuk nak cari pot yang sesuai. Barang-barang kita dah parking dekat belah bawah sana. Sekarang ni kita nak cari pot yang sesuai untuk kita orang nak lepak mandi. Hafiz dia nak pergi tengok gua. Dia dah jumpa gua. Dah Hafiz dia jumpa gua. Nampak? Cakap baik Hafiz. Sana tu gua. Sana. Okey, jadi bahagian gua yang aku cakap tadi, inilah dia sebenarnya bahagian bila kau naik daripada bawah sana, melintas, kita naik ke bahagian atas ni. So inilah bahagiannya. Dia ada satu batu yang ada dekat atas ni. So bahagian yang belah atas, batu belah atas kira macam bumbung dia ni pun kita boleh pegang. So bawah ni ada satu batu. So aku rasa ini pot yang sesuai untuk kalau diorang nak main terjun. Tapi tak tahulah, mungkin bawah sana agak kurang selamat sebab bawah sana tu ada banyak batu besar-besar. Tapi aku rasa pot ni untuk kau nak bersantai, so kau boleh nampak view daripada hujung sana sampailah ke hujung sana. Aduh.
Tolong. Tak ada kena bahagian yang ni. Okey lah. Sakit. Dia macam santai, macam tak ada apa berlaku. Dia relax je. Dia kena jalan rendah macam ni. Dah kena mengesot. Kawasan sini, kawasan batu dia semuanya agak kurang dijejaki. Tak ramai yang datang ke bahagian ni. So kalau korang dapat tengok aku tunjuk korang dapat tengok batu dia semua macam ni. Licin yang teramat-amat. Tengok batu dia semua licin mat. Semua berlumut. J baru jatuh. Tengok senyum ke tak senyum? Senyum tu okey. Saja agak aku tenggelam kan. Aku suruh dia ukur dalam. Dia tak nak ukur dalam air ni. Dia kata dia rendah. Dia suruh aku tenggelam. Dia kalau mati pun aku mati. Kalau tadi kau nampak aku duduk dekat atas sana kan. So daripada atas sana kita tengok daripada seberang sini pula. Bawah sana pun ada satu lubang juga bawah sana. Tapi air dia agak kurang cantik lah, kurang bersih. Sebab bawah tu adalah kawasan kitaran buih-buih yang terhasil daripada air yang terjun kat sana. Ada bahagian kolam dan dia agak bertingkat-tingkat. Dan sebenarnya kalau explore lagi jauh ke atas, ada banyak lagi tingkat yang seakan-akan macam ni mungkin ke atas sana. Tapi kita nak turun balik ke bawah. Okey ke Fiz? Okey lah. Okey. Banyak kali jatuh. Ni yang paling tak okey. We are WJ. Suara, jiwa dan rasa, merakam cerita sudut berbeza, antara lelah, semangat dan tawa, bawa makna di tiap langkahnya. Hiking tawan segalanya, camping damai di jiwa, outdoor
sekaligus misteri. Lokasi viral hingga ruang sepi, dari pekan kecil ke hutan sunyi. We are WJ. We are WJ. Sekarang ni aku dan Hafiz, J semua, kita orang dah gerak turun. Tapi aku nak tunjuk dekat korang, di laluan kita turun ni, ataupun lebih tepatnya waktu laluan kita naik, kita akan jumpa bahagian sungai belah bawah ni, yang dia punya view bagi aku cukup cantik. Dan seakan-akan, aku boleh cakap seakan-akan macam mana korang tengok waktu kita orang pergi ke latar hulu, ke Kabu di Terengganu, yang aku boleh cakap that the one of the best river yang kita orang pernah sampai. Dan suasana di sini pun lebih kurang macam di sana juga. Cantik. Okey, nampaknya untuk vlog kami bagi siri Malaysia Outdoor pada kali ini akan kami akhiri. Tapi sebelum berakhir, aku nak tanya feedback. Sekarang kita setiap vlog kita akan tanya feedback siapa yang ada dalam vlog. So kita tanya J dulu lah. J out of 10. So nak cakap Teladas 7 ni berapa J nak bagi daripada segi kemudahan yang ada, air terjunnya, view yang ada. Overall 7 lah. 7 per 10. Terima kasih. Orang baru Hafiz, macam mana Hafiz? Dia banyak juga guide kami hari ni. Wah. Banyak juga membantu perjalanan untuk nak menyeberang sungai tadi. Ya, pada pendapat saya ke? Jangan lagi. Okey. Tengok aku Okey, cut. Nanti aku cut. Okey. Okey, nak bagi berapa Hafiz untuk Teladas 7? Untuk Teladas 7 ni bagi Hafiz, dia tempat yang seronok. Aku boleh bagi 8 lah. 8 8 per 10. Tapi keadaan air sungai dalam semua okey? Kedalaman dia semua okey. Kau memang okey lah, pasal kau mandi pun tak sampai 5 minit kau rendam bagi basah je kan. Jadi aku secara personally, kau orang tengok rambut aku yang membuktikan aku memang mandi. So aku boleh bagi lebih kurang dalam sama juga macam Hafiz kot, 8. Dia banyak menang pada view lah. View. Tapi kalau nak kata di dasar kawasan sungai yang untuk kita mandi tu, agak perit juga kaki kau nak menahan batu-batu besar tu. Apapun, terima kasih pada korang yang dah menonton vlog pada kali ini di Teladas 7 Maran Pahang. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri vlog yang akan datang, pada tempat yang berlainan, pada warna-warni yang berlainan, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.